Assalamualaikum daripada Nur Permai. Hujan renyai hari Sabtu ini. Hari ni hari Sabtu biasanya Jumaat hujan tapi semalam panas betul. Hari ni hujan alhamdulillah. Inilah kebun herba yang saya dah siapkan semalam. Dah penuh juga dengan, mari kita tengok apa yang ada di kebun herba ni. Ni pokok pandan. Sini sedih sebab dia tak subur, tapi saya insyaAllah lah kali ni saya betul-betul menanam ikut SOP ni. InsyaAllah lah subur. So saya semaikan serai daripada belakang, saya alih sebab nak penuhkan. And then yang ni macam pokok kunyit ni actually serai Aceh daripada belakang juga. Dia membiak dengan bebasnya kat sana. And ada keratan batang mulberry yang saya rendam dulu air, nampak dia dah nak berpucuk tu sebagai macam pagaran lah. Ada apa kat sini? Yang ni kari ni lama ni, saya tanam 3 tahun lepas, tapi nampak dia thriving Saya pun tak perasan yang dia hidup. Nampak saya letakkan sungkupan daripada rupa-rupa kering ni supaya mulch lah. Yang ni saya tak malu untuk berkongsi apa yang terjadi sebab kita banyak belajar Yang ni saya tak peduli pun sebenarnya. Dia macam dah terjadi kat diri dia tu. InsyaAllah kita jaga dengan elok lah. Alhamdulillah dia survive lagi. And then nampak tu, ini pemberian kawan. It's actually pokok kunyit. Dah tanam ikut SOP. Sebab sini ada musuh juga, nampak tu. Kulit dia lah. Tapi sebenarnya kat sini banyak spur babi. Kalau boleh masak spur sedut, selesai masalah. Ni ada lengkuas. Saya pun dah tanam kantan juga kat sini. Dia hidup untuk... Assalamualaikum daripada Nur Permai. Hari ni tak banyak yang saya lakukan. Hanya kerja-kerja ringan. Menyiapkan herbal garden. Saya dah gali lubang-lubang dan letakkan tanah subur di dalam. Dan insyaAllah saya akan tanamkan apa-apa herba yang ada lah. Ada tunggu plant swap beberapa spesies temu dan exotic herbs. Saya akan penuhi. Sementara tu serenda awal hari ni sebab panas. Biasa Jumaat mendung, panas sikit. So saya dah nak masak. So ada harvest sikit hari ni. As usual, ada jiran bagi, kita panggil buah teh, kat sini panggil buah jambu. Saya semua terkejut ingatkan jambu air ke jambu batu, tiba-tiba datang buah teh. Itu perbezaan lah. Tapi saya dah harvest hari ni. Raikan sedikit pucuk munggai. Lama tak raikan dia disebabkan dah nak masak, nak meraikan buah gajus tu. Mungkin yang ni kita buat omelette lah. Saya plan tadi nak masak lemak rampai kangkung dan benda-benda ni. Tak banyak harvest. Saya memang sengaja tak harvest by heart hari ni. Sebabnya saya dah makan nasi tadi. So tak ada lapar sangat. Ni untuk orang di rumah yang tak ada dah suka sangat sayur. Tapi saya ada harvest juga pewangi untuk pewangi bilik. Natural lah freshener, air freshener, daun pandan dan juga daun serai. Daun serai pun dah tumbuh banyak. Cuma saya tak sempat utilize lagi. Sebenarnya dia punya batang ketuk-ketuk, rendam dalam minyak kelapa dara. Boleh jadi minyak gosok, minyak urut sebenarnya. Tapi tak terbuat-buat lagi. InsyaAllah one fine day kita akan buat. Assalamualaikum. Alhamdulillah daripada Nur Permai hari ni cuaca memang mendung sepanjang hari. Saya berhenti kejap tadi sebelum dalam 12.30. Sambung balik pukul lepas solat asar, terus turun. Dan banyaklah kerja yang dapat dilakukan bila dia tak panas. Alhamdulillah cuaca sangat mengizinkan. Apa yang saya buat hari ni, saya tengah repair. Hari tu nauzubillah lah, ada ular ketam tebu bersarang kat sini. Bukan kat dalam pokok pandan ni, tapi sebelum ni ada 2 kampit simen yang tak habis, yang keras, disusun kat situ. Jadi tiba-tiba Mahabi dia rasa ada gut feeling dia, insting dia ada something dekat sebalik tu. Dia terus ni dan
surprisingly ular katam tebu yang hitam putih dan crate tu sangat bahaya. So I was trying to utilize this area so that kawasan ni busy dengan pergerakan, dan dia tak bersarang balik lah. Hari tu terpaksa lah nak buat macam mana kan, sebab pertembungan dengan binatang berbisa. Saya pun terkejut sebab first time saya tengok ular tu dekat situ, somewhere dekat plastik tu. Somewhere lah dia ada simen, lepas tu di sebalik tu. I was so afraid. Apa yang saya nak buat sekarang ni adalah rimbunan pokok tebu. Saya bekerja sambil duduk sebab lutut saya sakit dah, osteoarthritis. So saya nak ambil dia punya daun-daun kering tu, dan dekat sana saya dah buat tapak semayan sebab kat sini redup. So kat sinilah tempat menyemai yang sesuai sambil berbuai-buai kan. Ada lipan. Kita ambil daun-daun kering. Saya actually invade sarang semut kat sini. So saya minta dia keluar dululah. Bagi masa sementara saya kemas-kemas ni. Kadang kita berkongsi dengan alam macam tu lah. Dia selesa, kita pun nak selesa juga. Kita datang tempat dia kan. Dulu saya bertani kat sini, tapi after sometimes abandon. Pandan ni dah mendominasi. So kita guna balik daun-daun kering, letakkan kat sini as raised bed. Kaedah raised bed jugalah. Macam biasalah, tanah subur. And atas sekali saya letak kokopit. Kat sini saya nak semai biji terung. InsyaAllah. Saya punya dream, saya sebenarnya tak pernah tanam terung sampai dapat keluar buah. Sebab saya tak tahulah. Mungkin saya tak ikut SOP betul-betul kot. InsyaAllah kali ni saya nak ikut SOP. Semoga berjaya. Banyak juga sektor yang saya bangunkan hari ni. Yang ni kalau ingat, tadi bergadin saya repair, saya besarkan, extend. Sebab nampak prospek bagus pokok-pokok kat sini. So baru buat raised bed tadi. Kita bagi soil rest dulu. Yang ni saya tak sure lagi nak tanam apa. Mungkin kalau kacang dia akan jadi serabut. Tengok macam mana. Mungkin bendi ke something yang, sebab ni kawasan depan. Aduh, tebu. Tak termakan. Jadi tak nak semak-semak sangat. Saya rasa betik pula. Nenas ni dah cukup tua lah sebab nampak kuning. Patut petik sekarang ke patut tunggu sikit? Saya takut ada orang yang menanti nak memetik dia juga. Mungkin saya petik sekarang lah kot. So hari ni banyak juga siap Still a mess. So kita bagian still a mess, tapi dapat satu sektor yang siap lah, herbal sector. Herbal ke apa, sebab dah campur jambu lah segala macam. Tapi saya akan cuba wujudkan dia menjadi herbal. So ada dah kat sini serai kunyit lengkuas, campur-campur lah. Nanti ada kari juga. Tu ada kari macam-macam sebenarnya. Nanti dia akan bertambah dance lah sebab ada beberapa pokok lagi lah macam halia. Kita nak cuba tanam lah. Lepas tu saya bangunkan satu lagi. Sorry, my house is messy. Saya nak share juga. Yang ni saya bangunkan. Yang ni tempat actually snake bersarang hari tu. Jadi saya nak jadikan tempat ni sibuk sikit. Saya buat macam coffee side lah. Sudut kopi. Dengan yang tu 2 planting bag kecil untuk menyemai. Sebab kat sini quite redup. So rasa macam sesuai untuk menyemai. Saya dah semai terung 3 jenis variety terung. Harap-harap dia okey lah.